بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخه في الدارين. Pertama daripada 20 sifat Allah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tahu, yakni wajib belajar sehingga tahu, serta i'tiqad. Tu wajib fardu ain. Mesti, tak dapat tidak, kena usaha biar boleh. Kena usaha bersungguh. Sifat 20. Pertama daripada 20. Pertama di sini, pertama pada sebutan. Dia panggil tertibuz zikri. Tertib susunan pada sebut, bukan pada hakikat di zat, bukan. Kerana di sisi Allah sifat tak ada nombor 1, 2, 3. Cuma di sini sebut pertama, kedua, ketiga tu nak sebut tertib pada sebutan. Kerana nak sebut sekaligus tak mungkin. Dia sebut 1 dengan 2 seretak. Cuba tengah sebut 1 dan 2 seretak. Boleh tak boleh? Mana boleh. 2 berlawanan mana boleh sebut seretak. Baik. Jadi pertama daripada 20 wajib Allah Ta'ala. Yang ni wajib bagi Allah Ta'ala wujudun ataupun wujud. Wajib Allah Ta'ala wujud. Wujudun bahasa Arab, tapi sudah dimelayukan. Wujud bahasa Arab, artinya arti wujud ada. Tu terjemuh. Wujud artinya ada. Ada siapa? Kita cara khas siapa ni? Allah. Jadi ada ni, ada Allah. Wajib fardu ain atas kita, tiap-tiap mukallaf kena i'tiqad. Kena letak dalam diri kita, mesti sungguh Allah itu wujud. Mesti sungguh Allah itu ada. Tak terima sekali-kali pada akal kalau Allah tu tak ada. Kena susun gitu. Cara mengaji orang. Mesti sungguh Allah itu ada. Tak terima sekali-kali kalau Allah tu tak ada. Tu cara dia. Jadi diri kita mengakui tu dia panggil tasdik. Yang kita duk hafal, setengah daripada kita duk hafal, duk mengaji pesan dululah. Bila sebut iman tu apa dia? Iman tu tasdik. Pandai setengah-setengah kita ni, bila kata iman tu apa dia? Dia pun baca wa fussiral imanu bitasdiq. Dipanggil tasdik pada hati, tasdik pada qalbi, dia kata. Iqrar bil lisan, mengaku pada lidah, tasdik dalam hati. Kat mana tasdik tu? Tasdik tu tadilah kita akui, kita mengaku kata mesti sungguh Allah tu
ada. Tak terima kalau Allah tu tak ada. Itu panggil tasdik. Ada Allah mesti sungguh. Tak ada Allah sungguh ke tak? Ada Allah sungguh tak? Sungguh. Tak ada Allah sungguh ke tak? Itu tasdik dah tu. Mesti sungguh Allah ada, dan kalau tak ada Allah mesti tidak, tentu tak. Baik, itu dia panggil tasdik. Wa fussiral imanu bitasdiki, ditafsirkan oleh ulama akan iman itu ialah tasdik. Kena ngaku gitu. Kalau tak ngaku gitu, sekadar bilang, tak jadi. Kena ingat, bab akidah bukan dengan bilang macam kita belajar Iqra. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu. Bukan begitu. Dia mesti ada pegangan. Kita kena pegang. Baik. Mesti sungguh Allah tu ada. Panggil tasdik. Bapa kita kata mesti sungguh Allah ada. Ni mesti kena tahu, kena pergi cara tu. Sebab apa kita kata mesti sungguh Allah tu ada? Bukan tanya dalil. Kalau saya tanya apa dalil Allah ada, kita jawab makhluk ataupun alam ini dalil. Dan ni pegangan kita ni. Nak tengok kita ni ada pegangan ke ataupun dakwa saja. Orang tanya, ya ke tak Allah ada? Kita jawab anda, ya. Sungguh tak sungguh? Sungguh. Baik, kita tanya selapis lagi. Sebab apa, kenapa kita kata mesti sungguh Allah ada? Nak jawab anda? Kena jawab tu. Tengok senyap itu. Sebab apa kita kata mesti sungguh Allah ada? Ini nak bilang 40 Jumaat kan oi. Sebab apa kita kata mesti sungguh Allah ada? Jawabnya kerana akal kita tak terima sekali-kali kalau Allah tu tak ada. Kena pergi kat tu. Sebab apa kita kata Allah mesti ada? Jawabnya kerana akal kita tak terima sekali-kali kalau Allah itu tak ada. Kena gitu. Setiap-tiap sifat kena gitu. Mesti sungguh Allah itu ada. Apa kata mesti sungguh? Sebab akal aku tak terima kalau Allah tu tak ada. Kena buah tu. Dia kata, orang tanya, Allah ada tak ada? Allah mesti sungguh ada. Lepas tu orang tanya, dah berapa mu kata gitu? Dah ustaz ngajar gitu. Orang duk ngajar atas masjid gitu. Tak kena gitu. Lah tak ada akidah dia panggil. Dia mesti kena step by step. Selapis. Mesti sungguh Allah ada. Kita pasak dalam diri kita, dalam hati kita, mesti sungguh Allah ada. Bapa kata mesti sungguh? Sebab akal aku tak terima kalau Allah tu tak ada. Itulah dipanggil tasdik. Itu panggil tasdik ni. Wa fussiral imanu bi tasdik. Nak membentuk aqidatun, nak membentuk simpulan iman, gitu cara dia. Bukan dia mau bilang wujud ertinya ada, lawan tiada. Kidam ertinya sedia, lawan mula. Bukan gitu cara belajar. Hak tu ngapa? Hak tu cara ngapa tu. Kalau duduk lagu tu ngapa gitu tak lepas tuntutan fardu ain. Baik. Mesti sungguh Allah ada. Sebab apa kata mesti sungguh Allah ada? Kerana akal kita tak terima kalau Allah tu tak ada. Baik, selesai. Itu panggil tasdik. Satu lagi, nak beri jadi akidah, kena ada tasawur. Bukan tasawuf. Tasawur. Tasin waw ro. Tasawur.
Tasawwara yatasawwaru tasawwuran. Tadi kita ngaku mesti sungguh Allah ada. Tak terima sekali-kali kalau Allah tu tak ada, tu tasdik. Tasdik kita tu dikira sah atau tidak, kena berkira pula. Kena kira pula. Sah ke tak hak kita ngaku kata Allah tu mesti ada. Tak terima kalau tak ada, kena berkira pula. Kira kok mana? Kiranya hak kita kata Allah tu mesti ada, tak terima kalau tak ada. Baik, ada yang kita faham pada Allah tu, ada yang bagaimana? Kita panggil tasawwur. Allah ada tak? Ada. Kita ada tak? Kita. Kau tak berapa tahu ada tak ada? Allah ada tak? Ada. Kita ada tak? Ada. Kita ada dengan Allah ada beza kat mana? Itu dipanggil tasawuf. Kalau boleh hurai situ, sahlah akidah. Kalau kita duk ngaku, duk tasdik kata Allah mesti ada, tak terima kalau tak ada tu, kena sah sini ni. Kena tasawuf pada ada. Ada Allah yang kita faham dalam fikiran kita tu, ada yang lagu mana? Kalau kita kata ada Allah tak ada mula, hak tu gi sifat kidang. Kita tak mau bahas lagi kidang. Ada Allah tak binasa, hak tu bakak. Ada Allah tak serupa makhluk, hak tu mukhalafah. Diri faham kata Allah tu ada tu. Ni fardu ain ni. 24 jam pakai hak ni. Hukum fiqh tak nak buat ya. Kita belajar bab semayang. Masa mana guna ilmu bab semayang? Masa semayang je. Kalau tak semayang guna ada ilmu tu? Tak Belajar bab zakat. Masa mana guna? Masa bayar zakat. Masa ni tak bayar zakat guna tak? Tak guna. Akidah tiap-tiap saat dia guna. Duk iktikad start pada kita duk reti, kita iktikad duk pegang sampai mati ni. Ni ilmu yang paling utama sekali. Wa afdalul ulum 'ala al-itlaq ilmun bihi ma'rifatul khallaq. Seafdal-afdal ilmu bila kita itlaq ilmu benda hak paling afdal sekali, paling mulia sekali ialah ilmu yang dengannya dapat mengenal akan Allah, mengenal akan yang mengadakan makhluk. Baik. Balik pada tajuk tadi. Allah ada. Ada Allah ni apa makna? Apa yang kita reti? Kalau kita reti hak ni, sahlah kita ngaku. Kalau kita dah reti hak ni, tak sah. Walaupun kita kata acih kerak jari dah. Walau kata gitu sekali pun, tak jadi hak tu. Pasal dia kena reti di atas benda tu dulu. Al-hukmu, ini kaedah dalam ilmu mantik disebut. Al-hukmu bi syai'in. Kita nak hukum dengan suatu tu sungguh. Au ala syai'in, atau hukum atas suatu kata dak. Sungguh kedak tu. Hukum dia tu far'un an tasawwurihi. Cabang dia daripada kenal benda tu dulu. Kalau benda tu tak kenal, hukum tak sah. Dia kena kenal dulu. Benda yang kita kata sungguh kedak tu, benda yang kata sungguh tu apa benda? Macam tadi, sungguh tak Allah ada? Sungguh tak sungguh? Sungguh. Sungguh kedak Allah tak ada? Sungguh kedak Allah tak ada? Tak betul pun ni. Ya kedak Allah ada? Ya. Ya kedak Allah tak ada? Tak. Takut jawab tu. Kalau demo salah kita betul sini, takut salah di rumah tak ada orang nak betul. Kalau salah sini boleh betul, salah di rumah dia nak betul. Kena tanya cek GPT kau kan? Atau tasdik tu. Ya, Allah ada. Ya. Tak ada Allah? Tak. Hak kita kata ya dengan tak tu, benda hak kita ya tu apa dia? Ada Allah. Baik.
maka ada Allah itu tak sama dengan ada makhluk. Tak sama ke mana? Kerana ada Allah, wujud Allah dipanggil wujud zati. Sini tempat nak pegang. Wujud Allah ialah wujud zati. Eja sendirilah. Kok Rumi ni. Wujud Allah, wujud zati. Z-A-T-I tu. Zati. Eja gitulah mudah-mudah. Kerana eja kau Arab takut tak ada tulis. Za alif ta ya. Zati. Wujud Allah, wujud zati. Kena faham wujud zati tu. Baru sah kita mengaku. Allah ada tak? Ada. Ada Allah lagu mana? Ada Allah, wujud zati. Allah ada tak? Ada. Ada apa? Ada zati. Apa makna ada Allah? Ada yang zati? Ada dua makna. Makna yang pertama bila sebut wujud zati, makna apa? Yang pertama, ada Allah. Tidak ada yang memberi kesan atas adanya. Ni Allah. Itu makna pertama. Ada Allah, ada yang zati, dengan makna ada Allah, tidak ada yang memberi kesan ke atas adanya Allah. Itu panggil ada zati. Ada Allah, tak ada siapa beri bekah. Tak ada siapa beri bekah, beri kesan untuk ada dia. Tak ada. Kita ada tak hari ni? Ada. Ada kita ni kerana ada yang memberi bekah, beri kesan, mengubah daripada asal tak ada kepada ada. Maka wujud kita tak dipanggil wujud zati. Wujud kita dipanggil wujud aridi. Tu, wujud makhluk, wujud kita ni dinamakan wujud aridi. Eja Rumi kan? A-R-I-D-H-I. Mudah-mudah kira gitulah. A-R-I-D-H-I. Aridi. Kalau eja Arab, Ain, Alif, Ra, Dad, Ya. Tu aridi. Wujud Allah, wujud zati. Wujud makhluk, wujud aridi. Wujud zati makna yang pertama tadi, ada Allah, tidak ada yang memberi kesan, yang memberi bekah ke atas wujudnya Allah. Itu makna pertama. Yang kedua, wujud zati makna yang kedua, wujud Allah itu tidak terima. Wujud Allah itu tidak terima tak ada. Cakap mudah-mudah. Tak terima tak ada pada dulu. Ataupun pada azali pada apa? Tak terima tak ada pada azali. Tak terima tak ada pada sekarang. Tak terima tak ada pada akan datang. Tiga tu. Ingat tu. Wujud Allah itu tak terima tak ada pada azali. Tak terima tak ada sekarang. Tak terima tak ada akan datang. Itulah makna wujud zati. Ada Allah, tak terima tak ada pada azali. Kita, akal kita boleh terima tak? Dulunya kita tak ada. Boleh terima tak? Boleh. Pasal tu kita ni wujud aridi. Dan akal kita boleh terima tak kalau kita tak ada sekarang? Boleh terima tak? Boleh. Yang ketiga, boleh terima tak kalau kita tak ada akan datang? Allah tak terima tak ada dulu pada azali, tak terima tak ada sekarang, dan tak terima sekali-kali tak ada akan datang.
itulah dia panggil wujud zati, wujud Allah Ta'ala. Bila faham lagu tu, baru sah kita ngaku Allah ada. Kalau tak pergi sampai tahap situ, dia panggil dakwa sahaja. Dakwa sahaja. Barang tak kenal. Faham tak? Ngaku kata sedap musangking. Riang lah. Sedap musangking. Sedap sungguh. Orang tanya hak mana semusangking. Hai, tahu hak mana se. Tapi sedap lah. Sah tak sah? Sah dah dia mengaku sedap tadi? Tak sah pasal tak kenal. Silap ditunjuk-tunjuk kena ke riang kunyit. Tunjuk-tunjuk kena ke durian bakok Thailand tu. Tuan duk dakwa kata sedap musangking. Rupanya tak kenal barang. Maka hak dia kata, hak dia ngaku kata, yang dia dakwa tu sia-sia. Begitu juga berakidah. Mengaku tu kau Tuhan ada. Sungguh tak? Sungguh. Ya ke tak? Iya. Ada Tuhan lagu mana weh? Macam mana ada Allah? Ada, tak serupa makhluk lah. Tak serupa kok mana? Biar boleh jawab. Wujud Allah, wujud yang zati. Apa makna wujud zati? Dua makna. Makna pertama, ada Allah, tidak ada yang memberi kesan. Tidak ada yang memberi bekah ke atas adanya Allah. Tak ada siapa bekah. Itu wujud Allah. Wujud Allah juga dengan makna, wujud zati tadi dengan makna, ada Allah tak terima pada akal kata Allah tu tak ada pada azali. Tak terima akal kita kata Allah tak ada sekarang. Tak terima akal juga Allah tak ada akan datang. Yang akal terima mesti azali duk ada, sekarang ni duk ada, selama-lama Tuhan duk ada. Itu dia panggil wujud zati. Kalau kita faham lagu tu, baru sah. Kalau kita mengaku kata mesti sungguh Allah tu ada. Kalau tak boleh secara tu, dia jadi KIV dulu. Hak kita duk ngaku tu, duk dalam dua lagi, sah tak sah. Sah tak sah. Baik. Mesti sungguh Allah tu ada. Sungguh tak sungguh? Sungguh. Sebab apa kata sungguh? Tak ingat pula dah tu. Mentah tula tak ingat. Tak ada duit masjid. Sungguh kata Allah ada? Sungguh. Apa kata sungguh? Sebab akal kita tak terima kalau Allah tu tak ada. Yang akal terima Allah mesti ada. Ada Allah ada macam mana? Wujud Allah wujud zati. Wujud zati ada dua makna tadi. Dah wujud kita makhluk, wujud aridi. Apa aridi ni? Arid mana baru datang. Dengan mana dulunya tak ada. Kemudian baru ada. Baru ada kita ni kerana ada yang beri bekah, beri kesan. Kalau tak ada beri kesan, tak ada kita. Kerana kita asal dulu tak ada. Dah ada cokoh ni kerana ada yang beri bekah. Daripada tak ada beri ada. Cokoh dah kita. Kemudian ada kita hari ni walaupun dah ada hari ni dulunya boleh terima kata tak ada. Dan boleh terima hari ni kalau kita tak ada pun. Mari ada hari ni orang Tuhan mati, tak ada kita. Boleh terima tak? Boleh. Cuma hari ni Tuhan ada mati lagi. Duk ada cokoh lagi. Dan boleh terima tak masa akan datang, esok lusa sampai ke bila tu, lah ke depan tu, akan tak ada kita? Boleh. Itu panggil wujud ariti. Biar beza gitu. Ada juga jawab. Wujud Allah beza benda dengan wujud makhluk. Dia jawab wujud Allah tak nampak. Wujud makhluk nampak. Dia pergi kat tu. Dia jawab gitu. Lepas tu saya tanya dah, kalau begitu Allah serupa hatu, serupa jin, serupa setan, apa malaikat. Apa? Dah malaikat nampak tak? Dah ada Tuhan tak nampak serupa malaikat lagu tu. Tak kena jawab gitu. Jawab wujud Allah, wujud zati, wujud makhluk, wujud ariti. Faham lagu tu? Selesai.
Faham dah. Nak lekat lah pula. Lekat mana? Lekat dalam zihin, lekat dalam hati kita tu. Tiba-tiba duk reti hari ni, tubik masjid, lupa pula dah. Kena mengaji semula. Tak? Start mu tebung, kena tarik secawan, roti cana sepinggang. Mana tak? Balik, mari tanya minggu depan, wujud Allah, wujud apa? Garu kepala pula. Kena ulang mengaji. Ulanglah. Habis kita ni mengaji pula akidah. Mengaji pula, mengaji sekat-sekat. Ingatlah. Sekat-sekat ini. Baik. Kena cari sekuliah maghrib isi akidah. Ni kitab fiqh. Kita ni sambil-sambil je. Benarnya kita ni kitab fiqh. Tapi tiap-tiap kitab fiqh dia mesti dahulu akidah. Faham tak? Kena mengaji akidah dulu. Pasal tu letak akidah depan. Kitabnya bukan kitab akidah. Kitab fiqh. Pasal apa letak akidah dulu? Kerana nak ibadat ke Tuhan, biar kenal Tuhan dulu. Faham tak? Nak ibadat ke Tuhan, duk bersungguh ke ibadat tu, Tuhan tu kenal tak lagi? Kena kenal Tuhan dulu. Kita nak nebah rumah orang, pagar orang, kebun orang, Tuhan tu kenal tak lagi? Kita pergi buat tak kerja kalau Tuhan tak kenal? Orang tak buat kerja, bodoh sungguh kakak. Tuhan tak jumpa. Ambil mesin rupuk orang duduk tembah rapak tanah orang. Siap kokok, siap bakar, cipah habis. Tuhan siapa dia? Tak tahu. Dia buat kerja pun lagi minta gaji dengan siapa? Dia minta gaji dengan siapa? Dah kita duduk semayang bang, ni nak masuk puasa pula ni. Tuhan tu kenal lagi. Tuhan bagi ibadat kita. Tak kenal. Dah tak kenal nak semayang mana. Pasal tu letak depan ni berakidah dulu. Apa-apa mengaji akidah dulu. Nak mengaji kitab lain, nak mengaji tajwid ke, tarannum ke, tafsir ke, hadis ke, ni Tuhan dia dulu. Kena kenal tu Tuhan dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Pandai sangat dah tu. Ada sangat nanti boleh sambung lalu. Ya tak? Nabi tak kenal ni berat juga. Pandai slogan. Slogan kuat sangat slogan tu. La tasihul ibadatu. Tidak sah ibadat illa bi ma'rifatillah. Melainkan dengan kenal Allah. Nak ibadat biar kenal Allah. Tak kenal Allah nak ibadat ke mana? Usalli fardhan isya'i 4 raka'atin ma'muman lillah, kerana Allah. Allah tu siapa dia? Ada tak ada? Ada lagu mana? Kena tahu lah. Masuk bulan puasa lagi, nawaitu sauma ghadin an ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kerana Allah juga. Muduk puasa Allah tu siapa dia? Allah ada tak ada? Ada lagu mana? Allah kidam ke bakak? Kidam ke tak? Kidam. Bakak ke tak? Bakak. Apa makna bakak? Apa makna kidam? Kena tahu. Habis musim puasa pergi nak haji pula lagi. Tu berderet-deret, berderu-deru tu, dia buat haji umrah. Tuhan kenal ke tak? Bukan marah buat haji dah. Tapi janganlah siapa tak kenal Tuhan tu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, ya kami serulah ya Allah, mu panggil aku marilah hari ni. Faham tak? Tuhan seru aku marilah hari ni. Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kami terimalah seru engkau ya Allah. Kami terimalah. Allah tu siapa dia? Mulut dia kata labbaik Allah, labbaik Allah. Allah tu siapa dia? Tak kenal. Deret. Faham tak? Siapa dekat rukun bismillah Allahu akbar. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Besar mana? Mana besar dengan bukit besar? Itu penting akidah. Tapi dia mau buat lebih kurang akidah. Itu umbi dia. Kalau situ punah habis. Situ punah habis. Nah. Baik.
Pertamanya wajib Allah Ta'ala wujud. Ertinya, erti wujud ada. Mesti sungguh Allah ada. Ada Allah, ada yang ada Allah, ada yang zati. Baik. Lawannya, lawan bagi wujud Adam tu Adamun. Bukan Adam Idris. Atau Adam tu huruf alif. Adam. Huruf hamzah tu Adamun. Ini Adamun. Lawannya, lawan bagi wujud Adam. Apa Adam? Ertinya tiada, tak ada. Ada lawannya tak ada. Mesti sungguh Allah ada, mesti tak sungguh Allah tu tak ada. Wajib kita kena tahu sifat wajib bagi Allah, dan wajib juga kena tahu sifat yang mustahil atas Allah. Sifat wajib kena iktikad, sifat mustahil pun kena iktikad. Dua-dua tu fardu ain. Dia tak boleh ngaji sebelah, kena ngaji dua belah. Cuma cara tu lah. Sifat wajib kita iktikad mana? Mesti sungguh bagi Allah. Sifat mustahil kita iktikad mana? Mesti tidak sungguh, tentu tak. Sungguh ia kedak Allah ada? Ya. Ya kedak Allah tak ada? Ya kedak Allah tak ada? Tak. Dia jawab gitu. Tu akidah tu. Baik. Maka iaitu tiada Allah. Tak ada Allah. Mustahil. Apa mustahil? Perkara yang akal tak terima sama sekali. Tak terima apa? Tak terima kata Allah tu tak ada. Yang terimanya tak terima kata Allah tak ada. Yang terimanya mesti ada. Gitu. Tu akidah. Reti, pegang, maka jadilah satu aqdun, satu simpulan. Kalau tak reti tak jadi ya. Reti, kita pegang dalam hati kita, mesti sungguh Allah ada. Mesti sungguh tak ada Allah tu? Tak. Tak ada Allah tu? Tak. Ada Allah tu sungguh. Atas satu akidah tu, kita reti makna ada tu. Ada Allah, ada yang zat. Selesai. Barulah boleh cara kepada dalil. Bermula tandanya, tanda wujud. Bermula tanda. Apa tanda? Dalil lah. Arab kata dalil, Melayu kata tanda. Cakap kapung, percaman. Rekah lagi, rekah pada percaman dia. Cang. Kita nak cam mana kata Allah tu ada? Kita nak cam mana kata Allah tu mesti ada. Tak ada Allah tu tak. Nak cam di mana? Tepat nak camnya, bermula tandanya, inilah mana? Segala makhluk. Segala makhluk ni lah. Kita cang pada makhluk ni lah. Kata Allah tu ada. Kita cang pada makhluk lah. Mustahil Allah tu tak ada. Cang pada makhluk. Faham tak cang? Kenapa faham cang? Cang situlah. Cang di mana? Cang kata di makhluk tu. Baik. Kita berhenti azan. Dah sedap berhenti gini. Kita berhenti azan dulu, nanti kita sambung.
Qala al-musannifu rahimahullah. Bermula tandanya, tanda kata Allah tu ada. Inilah segala makhluk. Segala makhluk ni lah dalil kata Allah tu ada. Mana? Tilik pada makhluk. Bapanya? Makhluk dulu ada tak ada? Makhluk asalnya ada tak ada? Tak ada. Kemudian baru ada. Boleh terima ada dengan sendiri? Kita fikir dulu dengan akal. Boleh terima tak boleh terima? Kata makhluk ni ada dengan sendiri. Bandingnya, nak beri mudah faham, ambil dacing. Dacing lah. Gitu tu. Dia sebut dacing. Dia kalau nimbang ni dia lain, dia dacing. Tak? Tak kenal pun tak apalah, sebut dulu hak tu. Tu pilihan masing-masing. Ambil dacing. Kemudian dacing tu dia sama berat. Jadi hak belah kanan ni kita kata ada. Belah kiri kata tak ada. Makhluk ni ada pun boleh, tak ada pun boleh. Jadi kita kira sama berat. Walhanya kalau kira asal berat belah tak? Belah tak ada memang berat. Belah ni mungkin asal dia tak ada. Tapi tak apalah, kita ambil sama rata dulu. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Dacing tu. Tiba-tiba nya berat belah ada. Nya ringan belah tak ada. Ni ada ni tak ada. Berat belah ni. Kemudian berat dengan sendiri, boleh terima ke tak? Boleh terima tak boleh terima? Tak boleh terima. Yang akal warah ni boleh terima apa dia?
mesti ada yang memberatkan, memberi berat sebelah. Baru boleh berat congek itu. Tentu ada yang menekan. Kalau memberi ada makhluk daripada tak ada kepada ada. Itu akal fikir. Makhluk dulu tak ada, kemudian ada. Ada makhluk tak boleh terima akal ada dengan sendiri dia. Mesti ada yang mengadakan dia. Baik. Barulah makhluk ni boleh ada. Mesti ada yang mengada. Kemudian yang mengadakan makhluk ni ada tak ada? Bila makhluk ni ada, dengan diadakan dia, tak boleh jadi dengan sendiri, mesti dengan jalan diadakan, dijadikan dia. Maka yang mengada tu ada tak ada? Ada tak ada? Mesti ada. Boleh terima tak akal makhluk ni diadakan oleh satu zat, tapi zat tu tak ada? Boleh terima tak diterima? Contoh, masjid ni dulu tak ada, contohlah, kemudian ada. Boleh terima masjid ni naik sendiri? Batu punya bergaul sendiri dengan semi, batu naik letak kau naik sendiri. Boleh terima tak? Boleh. Yang akal kita terima bila kita mari masjid ni, mesti ada tukang hak buat masjid. Masjid tak jadi sendiri, tentu dia dibina. Bila dia dibina, tak lepas daripada ada yang menjadi. Ada tukang buat. Faham tak? Boleh terima tak? Tukang contoh letaklah tukang nama Pak Mak je tu. Nama Pak Mak tukang. Pak Mak buat, tapi Pak Mak tu tak ada. Orang tanya mati ke? Dak. Masa dia buat tu tak ada dah. Siapa percaya kat tangan? Ambil nama tengok. Orang mana hak percaya? Pak Mak buat masjid ni, tapi masa dia buat tu dia tak ada. Mati ke? Dak, dia memang di mula kita ada. Tapi masa dia tak ada tu dia buat dah masjid. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Balik pada makhluk tadi. Makhluk dulu tak ada, kemudian ada. Ada makhluk, mesti ada yang mengada. Kerana akal tak boleh terima makhluk ada dengan sendiri. Maka mesti tak boleh terima akal, mesti sungguh yang mengadakan makhluk ni ada. Siapa dia? Siapa dia? Akal hanya boleh fikir setakat tu. Mesti ada tukang hak buat makhluk, yang mana makhluk dulunya tak ada, kemudian baru ada. Mesti akal kita terima sekat tu je. Ada pun peletakkan nama, hak tu tak boleh fikir dengan akal. Faham tak? Letak nama ni, nama benda hak tukang buat makhluk ni Allah. Tak boleh fikir akal. Kerana penamaan bagi Tuhan itu terhenti di atas ajaran Nabi. Terhenti atas ajaran Nabi. Bukan kita boleh fikir akal. Waqtira anna asma'uhu tauqifiyah. Memilih oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah anna asma'ahu, segala nama-nama baginya bagi Allah tauqifiyah, terhenti di atas ajaran Nabi. Nabi kabar. Nama apa? Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus. Siapa suruh? Semua tu diberitahu oleh Nabi. Akal kita hanya boleh fikir. Makhluk dulu tak ada, kemudian baru ada. Ada makhluk tak lepas daripada ada yang mengadakan. Mesti ada yang mengada. Lepas tu marilah dengan nas. Nak dengan nas. Dalam Quran sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalam Quran tak sebut Tuhan tu ada. Dalam Quran tak ada Allahu innallaha mawjudun, tak ada. Kalau ada cakap bos. Ayat surah berapa? Dalam Quran adanya innallaha Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ayat
Allah ialah Tuhan yang menjadikan as-samawat, beberapa lapis langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan perkara-perkara yang ada di antara langit dan bumi. Allah khabar dia buat. Baik. Bila Allah Ta'ala khabar dia buat, dia ada tak ada? Mesti ada. Ada panggil dilalah iltizamiyah. Bila kata Allah yang mengadakan makhluk, mesti dia tu ada. Jadi kita ambil makhluk ni, buat dalil kata Allah tu ada. Ada makhluk inilah dalil kata Allah tu ada. Kerana tak mungkin ada makhluk dengan sendiri, mereka ada yang mengada. Kita pun pergi tengok dengan ayat Quran. Tuhan sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu dalil situ. Jadi rekah cerita ni, mana dalil kata Allah ada, dalilnya ialah segala makhluk. Makhluk ni lah jadi dalil. Kita lah dalil. Tilik di kita. Kita berubah daripada satu kelakuan ke satu kelakuan, tentu ada yang mengubah. Siapa dia? Allah. Allah tu mesti ada. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wajib fardu ain, tiap-tiap mukallaf kena mengaji begini. Tak mengaji begini berdosa. Tinggal mengaji ni dikira fasik. Tak mengaji, tak kenal Tuhan, fasik. Fasik ni salang dia tak ada faedah. Mana? Fasik ni kalau meninggal dunia pun tak boleh fadilat kita ziarah dia. Siapa begitu? Nak jadi saksi nikah jauh sekali. Saksi zina tak boleh. Sedekah makruh. Orang fasik ni kita duk sedekah dia, belanja air kali pagi, kali petang, kali malam, makruh. Curi daging rebang makruh. Jangan berasa sedap enggak, fasik tak kafir, sedap. Dengan lagu tu, wajib fardu ain, kena kenal sifat Allah. Kenal Allah dengan kenal sifat. Mesti i'tiqad, mesti sungguh Allah tu ada. Ada Allah, ada yang zati. Mana dalil? Segala makhluk. Selesai saja. Baik. Pindah pula. Hamba lagi malam ni pukul 10. Baru padang. Tak ada ingat, tak ingat lagi niat i'tikaf ni. Baru nak niat. Jadi tak adang lah, baru kejap je lah jadi niat ni. Siapa tak niat, sila niat i'tikaf. Sama tak ingat. Dalam hati saya sama, kalau nak kuliah berasa nak sebut sama. Sebelum kuliah, sila niat i'tikaf. Tak ingat sama. Malam ni baru teringat ni. Ni separuh masa kedua dah ni. Jadi, kalau duduk dalam boleh niat i'tikaf, kalau luar tak boleh. Kalau duduk dalam je. Kemudian selagi, sikit lagi. Dan kedua daripada 20 sifat Allah yang wajib fardu ain atas kita tahu serta i'tiqad. Apa dia? Wajib Allah Ta'ala qidam. Mesti sungguh Allah itu qidam. Qidamun bahasa Arab. Terjemah dia, erti qidam sedia. Qidam ertinya sedia. Mesti sungguh Allah qidam. Mesti sungguh Allah sedia. Ya ke tak Allah sedia? Ya tak ya? Sungguh ke tak? Sungguh. Apa kata sungguh? Sama juga skrip macam tadi kau. Batu sila tulis kalau tadi tu. Ya ke tak Allah sedia? Sungguh tak sungguh? Sungguh. Itu tasdik. Baik. Bapa kata sungguh Allah sedia? Bolok gini. Sebab akal kita tak terima kalau Allah tak sedia. Yang akal terima Allah mesti sedia. Lawan bagi sedia. Hudusun. Apa hudus? Erti hudus baharu. Sedia
lawannya baharu. Mesti sungguh Allah itu sedia. Tak terima kalau Allah tu baharu. Ya ke tak Allah sedia? Jawabnya ya. Sungguh ke tak? Sungguh. Berapa kata sungguh? Sebab akal kita tak boleh terima kalau Allah tak sedia. Tak boleh terima kalau Allah tu baharu. Yang akal kita terima Allah tu mesti sedia, tak baharu. Itu panggil tasdik. Macam tadi juga, tasdik kita itu sah atau tidak mesti kena ada. Tak ingat kena ada benda tasawur, kena reti, kena faham apa makna sedia. Kalau tak faham sedia, duk baik Allah mesti sedia. Allah itu kidam artinya sedia. Orang tanya, sungguh tak tahan sedia? Sungguh. Dah mendapa sedia tu? Mana sedia? Nah, sedia dengan makna ada Allah, tidak didahului oleh tiada. Tu maksud sedia. Ada Allah, sedia dengan makna ada Allah, tidak didahului tiada. Cakap Melayu lah tu. Ada Allah, sedia dengan makna ada Allah, tidak didahului tiada. Tu makna sedia. Kita ada tak? Ada. Ada kita sedia ke tak? Ada kita sedia ke tak? Tak. Ada kita ke mana? Baharu. Apa makna baharu? Ada permulaan. Ada Allah sedia. Dengan mana ada Allah tak ada mula. Dah tak ada mula tu ke mana? Ada Allah tidak didahului oleh tak ada dulu. Kita ni ada kita hari ni, dulunya tak ada. Mari kau tak ada dulu. Allah ada dia bukan mari kau tak ada dulu. Tu mana sedia. Ada Allah, tidak ada permulaan. Ada kita baharu, ada kita ada permulaan. Dengan mana dulunya tak ada, sampai masa baru ada. Ada Allah sedia. Apa makna sedia? Tak ada permulaan, tak ada mula. Diri ada Allah tu tak ada mula. Kita ada mula. Pasal apa ada mula? Pasal kita dulunya tak ada, baru ada. Faham lagu tu baru sah. Kita ngaku Allah tu sedia. Kalau tak pergi situ, tak sah. Duduk dalam KIV tu, keep in view. Tengoklah kalau Tuhan terima, kalau tak. Tak boleh jangan lagu tu. Kita i'tiqad mesti sungguh Allah tu ada. Mesti sungguh Allah tu sedia. Apa makna sedia? Ada Allah, tidak ada permulaan. Apa dia tidak ada permulaan? Ada Allah, tidak didahului oleh tiada. Ada Allah, tidak mari kok tak ada dulu. Mustahil Allah tu baharu. Apa baharu? Ada permulaan. Yang ni ada Allah, kalau baharu maknanya ada Allah lalu kok tak ada dulu baru ada. Itu mustahil. Baik. Maka iaitu baharu Allah mustahil. Allah tu ada mula adalah perkara mustahil. Akal tak terima. Yang akal boleh terima benda, ada Allah tu sedia. Apa dia sedia? Tak ada permulaan. Gitu. Tandanya tanda Allah tu sedia. Dalil kata Allah sedia. Mana dalil? Baharu alam. Apa dia baharu alam? Apa mana baharu tadi? Ada permulaan. Alam ni baharu ke koding? Alam ni baharu ke koding? Mana dalil kata baharu? Dalil kata baharu ialah berubah-ubah. Sekarang ni gelap, esok cerah. Hari tu hujan, sekarang kemarau dah ni. Berubah tak? Tu panggil alam tu baharu. Alam itu berubah-ubah.
Siapa yang ubah? Siapa dia ubah? Allah. Itu dalil kata Allah tu itu dalil kata Allah itu sedia tidak baharu. Tu rekah-rekah dah tu. Kerana masa tambahan dah tu biasa dia dah. Tu makna sedia. Kemudian dan ketiganya wajib Allah Ta'ala baqaun artinya kekal. Tanda dulu situ. Dan ketiganya wajib Allah Ta'ala baqa. Nanti kita sambung pada minggu akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin. وارزقنا رزق الطالبين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.